Menurut Adnan Zelani, hanya 58% rakyat Malaysia yang aktif membuat simpanan untuk masa depan, manakala sebahagian besar masih tak mampu berdepan kecemasan kewangan bernilai RM1,000. Beliau menegaskan perkembangan ini memberi amaran jelas bahawa pengetahuan saja tidak memadai, tetapi ia perlu diterjemahkan kepada tindakan, keyakinan dan daya tahan. Cabaran lain yang turut disentuh oleh beliau termasuk pendigitalan yang mengubah cara masyarakat menguruskan wang mereka apabila transaksi urus biasa menjadi lebih pantas, mudah dan seolah-olah lebih berpatutan daripada e-dompet hinggalah ke skim beli sekarang bayar kemudian iaitu BNPL. Menurut beliau, Malaysia juga akan bakal berdepan dengan status negara menua dalam tempoh sedekat akan datang dengan peratusan warga emas yang semakin meningkat setiap tahun. Namun, tahap persediaan kewangan masih jauh ketinggalan apabila hanya 36% ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mencapai penanda asas simpanan persaraan. Bagi anda yang mungkin tergolong dalam golongan yang susah dan sukar nak buat simpanan duit kerana sifat boros atau selalu rasa duit bocor tak tahu ke mana, boleh cuba buat simpanan emas di Public Gold. Resan penyimpan emas adalah lebih suka tambah emas dan takkan bocor lagi simpanan. Malahan yang paling best sekali, nilai emas anda akan berganda dan tak akan susut nilai. Yang simpan duit je tu, alihkanlah sebahagian simpanan duit anda kepada emas. Simpanlah bukan untuk kaya, tapi untuk lindungi nilai duit anda. Nak saya bantu? Rujuk video yang telah saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold secara percuma dan saya akan tunjukkan cara terbaik simpanan emas anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.